Filem ini bermula di sebuah planet bernama Saris, di mana kita melihat seorang gadis bernama Navin sedang berlatih bersiul menggunakan tangan di tepi pantai. Ibu bapanya, Mills dan Alia, memerhatikannya dengan penuh kagum dan kita mendapat tahu bahawa Mills akan bertolak untuk misi penjelajahan angkasa selama 2 tahun dan masih belum memberitahu anak perempuannya. Pasangan itu risau memandangkan Mills tidak pernah pergi selama itu dan dia melakukan semua ini demi membiayai rawatan Navin yang sedang sakit. Seterusnya, Mills mendekati Navin dan mengajarnya cara bersiul, di mana Navin memberitahunya bahawa dia tahu ayahnya akan pergi lagi dan itu semua adalah kerananya. Bagaimanapun, Mills meyakinkannya bahawa dia tidak akan pergi lama dan mereka berdua meluangkan masa mencipta banyak kenangan indah sebelum perjalanan itu. Beberapa lama kemudian, kita melihat Mills mengemudi kapal angkasa manakala kru yang lain sedang tidur dalam mod cryogenik. Dalam perjalanan, sesuatu yang buruk berlaku apabila kapal itu tiba-tiba memasuki jalur asteroid. Mills segera menerima isyarat amaran tepat ketika serpihan angkasa menghentam badan kapal dan merosakkannya. Mills kini cuba sedaya upaya untuk mengawal semula sistem yang gagal tetapi tidak berjaya. Tanpa pilihan lain, dia terpaksa melakukan pendaratan kecemasan di sebuah planet yang tidak dikenali. Semasa kapal itu terhempas ke permukaan, ia terbelah dua dan Mills teringat kenangan bersama anaknya sebelum tidak sedarkan diri. Kemudian, Mills terjaga dan mengeluarkan sepihan besi yang tertanam di perutnya sebelum merawat lukanya. Dia kemudian memakai baju angkasa dan mula memeriksa kapal angkasa di mana dia mendapati pod krio telah hilang. Mills mengambil senjata dan memeriksa keluar di mana dia terkejut melihat mayat semua krunya. Dia menyemak koordinatnya dan menghantar isyarat kecemasan sebelum membuka baju angkasanya. Secara mengejutkan, atmosfera planet itu selamat untuk bernafas, namun Mills yang merasa buntu mula berputus asa dan cuba menembak dirinya sendiri, tetapi dia akhirnya berhenti dan mula menonton video yang dihantar oleh anaknya yang membuatkan dia menangis. Beberapa ketika kemudian, Mills menerima isyarat daripada kapsul mangsa yang terselamat, jadi dia segera bergegas ke lokasi tersebut. Dia akhirnya menemui sebuah pod krio di mana dia menyedari seorang budak perempuan yang masih hidup. Dia mengeluarkan budak yang tidak sedarkan diri itu dan membawanya pulang ke sisa-sisa kapal. Dalam perjalanan, dia menyedari kesan tapak kaki gergasi di tanah lembap yang membuatkannya berasa risau. Dalam satu plot twist yang mengejutkan, kita dapati planet yang Mills mendarat sebenarnya adalah bumi dan peristiwa dalam filem ini berlaku 65 juta tahun sebelum garis masa sekarang, iaitu pada zaman dinosaur. Keesokan harinya, Mills cuba mengesan bahagian kapal angkasa yang mengandungi pod penyelamat, tetapi pengimbas gagal mengesannya. Dia kemudian keluar untuk meneroka kawasan sekitar dan menemui rangka besar makhluk gergasi yang nampaknya mati tepat di atas glazer selepas air panas terpancut. Sambil dia bergerak ke depan, dia melihat kilatan cahaya di kejauhan. Dia mengimbas kawasan itu dan menyedari bahagian kapal angkasa yang satu lagi berada jauh di atas gunung. Pada ketika ini, Mills tiba-tiba diserang oleh seekor raptor, tetapi dia dengan mudah berjaya menewaskan haiwan itu. Semasa Mills pulang ke kapal, dia mendengar bunyi dari hutan, tetapi rupa-rupanya itu adalah budak perempuan yang diselamatkannya semalam. Mills cuba mendekatinya, tetapi budak itu segera melarikan diri, membawa kepada aksi kejar-mengejar. Tidak lama kemudian, mereka berdua terguling ke bawah cerun dan mendarat berhampiran bangkai dinosaur. Tiba-tiba, mereka mendengar bunyi dengusan kuat dan melihat seekor dinosaur besar menghampiri, memaksa mereka melarikan diri. Sekembalinya ke kapal, Mills merawat luka budak itu dan bertanya namanya, tetapi dia bercakap dalam bahasa yang tidak difahami Mills. Dia menyemak senarai penumpang kapal dan mendapat tahu namanya ialah Koa, yang turut disahkan oleh budak itu. Mills kemudian menjelaskan bahawa satu-satunya cara untuk keluar dari planet itu adalah dengan mencari pod penyelamat yang terletak di puncak gunung. Memandangkan Koa tidak faham, Mills membuat beberapa lukisan yang akhirnya membantu budak itu memahami rancangan tersebut. Koa juga membuat lukisan dan bertanya tentang ibu bapanya, jadi Mills memberitahunya bahawa mereka juga berada di gunung dan mengajarnya perkataan family. Selepas itu, Mills merakam mesej kecemasan baru yang menjelaskan bahawa dia telah menemui seorang budak perempuan yang masih hidup dan meminta bantuan. Di bilik lain, Koa menemui beberapa mesej video daripada Navin kepada ayahnya dan mula menontonnya dengan penuh minat. Rupanya Mills sudah pun menyelesaikan misi penjelajahannya dan sedang pulang ke rumah selepas 2 tahun apabila kapal angkasa itu terhempas. Mesej itu kelihatan ceria pada mulanya, tetapi tidak lama kemudian, Navin kelihatan sangat sakit dan jelas sedih atas ketiadaan ayahnya. Sebelum Koa sempat menonton lebih lanjut, Mills tiba dan menutup video itu sebelum menggesanya untuk bergerak. Berikutan itu, Mills membawa beberapa bom kecil dan mereka berdua mula berjalan melalui hutan yang dipenuhi dengan makhluk berbahaya. Sepanjang perjalanan, Koa menyedari sesuatu yang bercahaya di langit, tetapi dia tidak memberikannya banyak perhatian. Dia kemudian menemui beberapa beri di dalam hutan dan mula membalingnya ke arah Mills untuk mengusiknya.
Mills meletakkan satu ke dalam pengimbas dan mendapati beri itu beracun. Mills lantas memarahi budak itu dan memberinya amaran supaya tidak bermain dengan beri tersebut. Beberapa lama kemudian, mereka berdua ternampak seekor dinosaur kecil terperangkap dalam paya dan Koa segera bergegas untuk membantunya walaupun Mills melarangnya. Bagaimanapun, dia juga akhirnya menyertai Koa dan bersama-sama mereka berjaya membebaskan makhluk yang sedang bergelut itu. Namun dinosaur itu tidak sempat pergi jauh sebelum diserang oleh sekumpulan pemangsa yang mula mencarik-carik badannya. Koa terkejut dengan adegan ngeri itu dan mula menangis. Jadi Mills segera menariknya dan bersembunyi di sebalik tunggul kayu berhampiran untuk mengelak daripada menarik perhatian pemangsa tersebut. Setelah makhluk itu akhirnya pergi, Mills dan Koa meneruskan perjalanan dan berhenti di tebing anak sungai. Apabila botol air mereka kosong, Mills meminta Koa mengisinya. Dari sungai dia kata air itu mesti bersih dan takkan bunuh mereka. Koa menurutinya, di mana Mills memerhatikannya dengan penuh kasih sayang sambil merindui anak perempuannya sendiri. Kemudian, Koa kembali dengan sekuntum bunga bersama air dan cuba meletakkannya di rambut Mills. Mills menolak pada mulanya. Tetapi apabila dia melihat Koa kecewa, dia akhirnya membiarkan budak itu menyelitkan bunga ke rambutnya. Seterusnya, mereka berdua meneruskan perjalanan. Tetapi tidak lama kemudian, Mills terputus jejak bahagian kapal angkasa yang satu lagi. Jadi, dia memutuskan untuk memanjat pokok bagi mengimbas kawasan tersebut. Dia berjaya mengesan kapal itu, tetapi tiba-tiba sekumpulan serangga merayap ke tangannya. Semasa dia cuba menghalaunya, dia hilang imbangan dan terjatuh ke tanah menyebabkan bahunya terkehil. Sambil mengaduh kesakitan, Mills berjalan terhincut-hincut kembali ke pokok. Tetapi pada ketika ini, sekumpulan dinosaur berbahaya muncul berhampiran. Mills lantas menyuruh Koa memijak lengannya. Selepas itu dia akhirnya berjaya membetulkan bahunya. Dia kemudian mula menembak dinosaur yang menghampiri, tetapi melihat jumlah mereka terlalu banyak, dia menyuruh Koa lari ke tempat selamat. Koa segera melarikan diri dan bersembunyi di sebelah batang pokok sementara Mills membaling bom ke arah dinosaur tersebut. Sementara itu, Koa mendengar bunyi tembakan tetapi menyedari lebih banyak dinosaur muncul berhampiran. Budak malang itu cuba melarikan diri, tetapi mereka mengejarnya tanpa henti. Tepat ketika semua harapan seolah-olah hilang, Mills tiba dan membunuh semua dinosaur itu dengan senapangnya. Malangnya, salah seekor dinosaur terselamat dan menyambar Koa sebelum mengheretnya ke dalam hutan. Mills segera mengejar dan menakutkan makhluk itu dengan tembakan serta berjaya menyelamatkan Koa. Pengalaman itu membuatkan budak kecil itu trauma. Jadi walaupun Mills tidak boleh berkomunikasi dengannya, dia tetap berada di sisinya. Beberapa lama kemudian, hari menjadi gelap dan Mills mengajar Koa membuat siulan dengan tangan sama seperti dia pernah mengajar anaknya. Mereka berdua meneruskan perjalanan dan menemui sebuah gua untuk bermalam. Di sana, Mills memasang sensor gerakan dan menyemak navigator. Dia mendapati asteroid yang menyebabkan nahas itu bukanlah masalah terbesar kerana masalah paling besar adalah terdapat asteroid gergasi yang sedang menuju ke arah planet itu. Ini membuatkannya risau, tetapi Koa mengalihkan perhatiannya dengan menunjukkan bahawa dia mengambil cakera yang mengandungi mesej video daripada Navin. Mills marah padanya kerana mengambilnya tanpa kebenaran yang membuatkan Koa juga kecil hati. Akhirnya Mills menghidupkan rakaman itu dan mereka mula menonton unjuran hologram Navin untuk mencari ketenangan di tengah-tengah krisis. Kemudian semasa Mills cuba tidur, dia teringat kembali ketika Alia menghubunginya untuk memberitahu bahawa Navin telah meninggal dunia di hospital menyebabkan dia menangis teresak-esak. Malam itu, sensor gerakan mengesan pergerakan yang mengejutkan Mills. Dia mendekati Koa yang sedang tidur, tetapi buih keluar dari mulutnya yang merisaukan Mills. Mills segera membuka mulutnya dan mendapati seekor serangga di dalam yang ditariknya keluar dengan berhati-hati. Namun bahaya belum berakhir kerana ada dinosaur besar di pintu masuk gua. Mills segera menembak dan mencederakan sebelah mata makhluk itu, menyebabkan dinosaur yang marah itu mula meruntuhkan gua tersebut. Mereka berdua menuju jauh ke dalam gua di mana pemangsa besar itu tidak dapat masuk. Mills menggunakan perantinya untuk mencari jalan keluar, tetapi terserempak dengan banyak dinosaur kecil di dalam yang juga berbahaya. Mereka sekali lagi berlari lebih dalam dan sampai ke jalan buntu. Mills yang kecewa cuba menggali dan membesarkan gua itu, tetapi ia tidak mudah. Bagaimanapun, Koa sangat bertekad dan dia cuba menggali lebih jauh. Melihat hal ini, Mills mengaku bahawa dia telah berbohong dan ibu bapanya tidak menunggu di gunung. Tetapi Koa tidak faham bahasa itu dan terus menggali, yang membuatkan lelaki itu berasa serba salah. Seterusnya, Mills mendapat idea dan menggunakan bom kecil untuk membesarkan gua yang akhirnya berjaya. Selepas itu, Mills memberi budak itu beberapa bom sebagai persediaan jika mereka terpisah. Mereka mula merangkak di sepanjang laluan sempit, tetapi malangnya letupan itu menyebabkan batuan menjadi tidak stabil. Gua itu tiba-tiba mula runtuh, menyebabkan mereka berdua terpisah.
Mills risaukan budak itu dan takut dia mungkin telah mati, tetapi dia tidak lama kemudian mendengar koa membuat bunyi siulan yang membuatnya berasa lega. Berikutan itu, Mills mencari laluan lain untuk keluar, tetapi dalam perjalanan, dia terserempak dengan dinosaur besar yang dia tembak tadi. Keadaan sangat gelap dan Mills tidak dapat melihat dengan jelas. Jadi dia mengaktifkan imbasan jarak pada perantinya dan mengesan dinosaur itu berada di belakangnya. Pertempuran sengit meletus di mana dinosaur itu menjatuhkan senapang Mills sebelum dia sempat menembak. Haiwan itu mula menggigit lengannya, tetapi Mills melawannya dan mencapai pengimbasnya yang mengeluarkan bunyi bernada tinggi. Ini mengalih perhatian dinosaur itu, membolehkan Mills mengambil senapangnya semula dan menembak haiwan itu sehingga mati. Adegan kemudian beralih kepada koa yang merayau di dalam hutan dan menemui tulang besar. Dia menjadikannya sebagai senjata dan menyapunya dengan beri beracun sebelum membungkusnya dengan daun besar. Dia memasukkannya ke dalam beg galas dan meneruskan perjalanan. Sementara itu, Mills akhirnya keluar dari gua. Dia melihat objek terang di langit dan mengimbasnya. Peranti itu memaklumkan bahawa impak malapetaka daripada asteroid bakal berlaku dan mereka mempunyai kira-kira 12 jam untuk melarikan diri. Mills yang bimbang mencari koa dan mendengar jeritannya. Mills cuba membantu tetapi terperangkap dalam payah yang mula menyedutnya. Di tempat lain, koa bersembunyi di dalam pokok kering. Sebaik sahaja haiwan itu masuk, dia keluar dan menyekat pintu masuk sebelum membaling bom kecil ke dalam. Ini menyebabkan letupan yang membunuh dinosaur tersebut. Koa kemudian mendengar jeritan Mills dan kita melihatnya tenggelam dalam payah dengan hanya kepala di atas permukaan. Pada saat akhir, koa menghulurkan dahan pokok ke arahnya, membolehkan lelaki itu menarik dirinya keluar. Mills memeluk dan berterima kasih kepadanya, kemudian menunjuk ke arah asteroid yang menyala di langit, bermakna mereka mesti bergegas. Mereka meneruskan perjalanan dan apabila malam menjelma, langit dipenuhi meteor pertama. Tidak lama kemudian, mereka sampai ke tebing curam di mana Mills membantu budak itu memanjat supaya dia boleh memasang tali. Dia kemudian mengikat tali pada batu besar dan membalingnya ke bawah untuk Mills memanjat juga. Mereka akhirnya sampai ke bahagian kapal yang hilang di mana Mills menyemak pod penyelamat dan mengesahkan ia berfungsi. Dia menerima mesej menyatakan kapal penyelamat sedang dalam perjalanan yang membuatnya lega. Bagaimanapun, koa tidak gembira kerana dia mula mencari ibu bapanya yang tidak ditemui di mana-mana dan pod kru yang telah musnah. Dia marah kepada Mills kerana membohonginya ketika langit tiba-tiba terang dengan meteor yang membakar atmosfera. Mills kemudian memujuk budak yang berduka itu dan mula bercakap tentang anaknya. Dia berkata dia pergi ke misi penjelajahan untuk mencari wang bagi rawatan anaknya, tetapi anaknya tetap meninggal dunia, meninggalkannya dalam kesedihan. Mills menangis dan berjanji untuk membawa budak itu pulang, dan walaupun koa tidak memahami kata-katanya, dia dapat merasakan kesedihan Mills dan memeluknya. Pada ketika ini, sebutir meteorit mendarat di hutan berhampiran yang merupakan salah satu daripada banyak serpihan asteroid besar. Ini mencemaskan mereka berdua yang segera melompat ke dalam pod penyelamat. Tiba-tiba, dua meteorit menghentam kapal, menyebabkan mereka jatuh dari gunung. Mills tidak sedarkan diri dan apabila koa cuba melancarkan kapal, komputer memaklumkan pelancaran mustahil dalam kedudukan semasa. Mills akhirnya terjaga, tetapi sebelum mereka sempat melarikan diri, seekor T-Rex gergasi muncul dan menyerang pod. Mills menyedari senjatanya berada di luar, jadi dia membuka tali pinggang keselamatan dan meluru keluar untuk mengambilnya. Dia cuba menembak dinosaur itu tetapi senjata gagal berfungsi. Lebih teruk lagi, seekor lagi T-Rex muncul. Sementara kedua-dua dinosaur itu menghidu sesama sendiri, Mills bersembunyi di sebalik serpihan kapal dan memprogram semula senapangnya. Beberapa saat kemudian, dinosaur itu memijak kawasan Mills bersembunyi, menyebabkan dia cedera. Dia berasa terperangkap dan tidak berdaya apabila koa mengambil perantinya dan memancarkan unjuran hologram Navin yang menyampaikan mesej betapa dia menyayangi ayahnya. Ini membuatkan Mills sangat terharu, sementara kedua-dua T-Rex itu menyangka hologram itu adalah sesuatu yang nyata dan cuba menyerangnya. Mengambil kesempatan daripada gangguan itu, koa tiba-tiba muncul dan menikam mata dinosaur itu dengan tulang yang diisi beri beracun tadi. Dinosaur itu mengerang kesakitan dan pada saat ini, glacier meletus semula, menghantar pancutan air mendidih tepat ke arah T-Rex dan membunuh makhluk itu. Selepas itu, mereka berdua menarik nafas lega dan kembali ke pod penyelamat lalu terus berlepas. Beberapa saat kemudian, sebuah asteroid besar menghentam bumi menyebabkan letupan besar yang membawa kepada kepupusan semua dinosaur. Sambil mereka terbang ke arah kapal penyelamat yang menunggu, Mills memejamkan mata dan mengingati saat-saat terakhir bersama anaknya. Untuk seketika, nampaknya dia mungkin akan tewas kepada kesakitan akibat lukanya, tetapi dia kembali sedar apabila koa memegang tangannya dan mereka keluar dari atmosfera bumi menuju ke destinasi yang tidak diketahui.
Filem ini diakhiri dengan paparan evolusi planet daripada kesan asteroid ke zaman ais yang panjang dan akhirnya ke tamadun moden di mana kita semua dilahirkan dan menonton rekap filem ini. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa untuk like serta subscribe untuk update movie yang lebih mantap. Bye-bye!